Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afrizal bin Muhammad. Nombor matrikulasi saya adalah 8802220553870001. Pelajar kursus ABCC 1103. Pengenalan kepada komunikasi. Dalam video ini, saya akan membentangkan 4 isu utama daripada tugasan saya, iaitu berkaitan komunikasi dalam talian yang berkesan dan beretika dalam masyarakat berbilang budaya seperti Malaysia. Mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Cabaran komunikasi antara budaya yang saya pilih ialah salah tafsir dalam nada mesej bertulis. Bila kita berbual secara bersemuka, kita ada nada suara, mimik muka dan bahasa badan. Tetapi, dalam talian, semua isyarat ini hilang. Yang tinggal hanya teks. Jadi, mesej yang ringkas dan terus terang yang dianggap biasa dalam budaya barat boleh dibaca sebagai kasar atau biadab oleh pembaca dari budaya Asia seperti kita di Malaysia. Contoh sebenar berlaku pada tahun 2021 apabila sebuah jenama kecantikan Korea menggunakan bahasa santai dan selangar barat di Instagram. Pengikut dari Malaysia, Indonesia dan Thailand menganggap nada itu meremehkan sehingga jenama itu terpaksa memohon maaf secara terbuka. Untuk mengatasinya, saya cadangkan 3 strategi. Pertama, latihan komunikasi antara budaya. Kedua, gunakan bahasa yang mudah dan neutral. Ketiga, amalkan dialog terbuka di mana bertanya untuk penjelasan dianggap perkara biasa. Seterusnya, bagaimana komunikasi yang jelas, berhemah dan sensitif budaya dapat mencegah konflik dalam talian. Kajian oleh Zhu dan Bao mendapati arahan yang jelas dalam pasukan maya berjaya mengurangkan konflik melebihi 40%. Ini membuktikan kejelasan bukan pilihan, tetapi keperluan. Komunikasi berhemah pula mewujudkan rasa selamat untuk semua pihak terlibat dalam pembincangan, terutamanya bila menyentuh isu kaum, agama dan politik di ruang digital Malaysia. Contoh terbaik sensitiviti budaya ialah iklan perayaan Petronas. Setiap tahun, iklan mereka berjaya menyentuh hati semua kaum kerana mesejnya disesuaikan dengan nilai bersama masyarakat Malaysia. Bukan satu budaya saja. Begitu juga dengan Kementerian Kesihatan semasa pandemik yang menyampaikan garis panduan dalam pelbagai bahasa dengan visual yang mudah difahami. Prinsipnya mudah. Kenali khalayak anda dulu, barulah sesuaikan mesej anda. Untuk isu komunikasi terkini di Malaysia, saya pilih penularan maklumat palsu berkaitan skim insurans kesihatan sukarela atau PHIS pada tahun 2024. Bila butiran awal skim ini tersebar, muncul dakwaan palsu di WhatsApp, Facebook dan TikTok mengatakan insurans ini wajib dan gaji penjawat awam akan dipotong terus. Punca utamanya ialah komunikasi rasmi yang tidak lengkap, lalu mewujudkan ruang kosong yang segera diisi oleh spekulasi. Kesannya, tinjauan Merdeka Center menunjukkan lebih 60% rakyat masih keliru walaupun penjelasan rasmi sudah dikeluarkan. Bagi menangani isu seperti ini, saya cadangkan 3 pendekatan beretika. Pertama, kerajaan perlu berkomunikasi secara proaktif dan telus sebelum kabar angin bertapak. Kedua, pengukuhan literasi media digital rakyat, termasuk menggunakan portal semakan fakta seperti sebenarnya.my. Ketiga, bina naratif balas berasaskan fakta yang menjawab dakwaan palsu secara khusus, bukan sekadar penafian umum. Akhir sekali, kepentingan komunikasi dalam talian yang jelas, tepat dan beretika dalam konteks awam. Bila agensi kerajaan atau media berkomunikasi secara bercanggah, akibatnya bukan kecil. Ia boleh menyebabkan panik, ketidakpatuhan dan hilang kepercayaan rakyat terhadap institusi. Contoh yang saya kaji ialah tindakan Polis Diraja Malaysia semasa banjir besar pada tahun 2021 dan 2022. Akaun rasmi mereka dikemas kini hampir setiap jam dengan laluan pemindahan, nombor kecemasan dan status operasi menyelamat yang disahkan. Hasilnya, laporan NADMA menunjukkan pematuhan rakyat terhadap arahan pemindahan meningkat sekitar 35% berbanding tahun sebelumnya. Pengajarannya jelas. Semasa krisis, rakyat akan mencari maklumat. Persoalannya, siapa yang sampai dahulu, sumber rasmi yang tepat atau kabar angin. Komunikator awam juga mesti berani mengaku silap dan membuat pembetulan dengan segera. Kerana itulah asas kepercayaan.
Kesimpulannya, keempat isu ini bertemu dalam satu prinsip yang sama. Komunikasi dalam talian yang berkesan dan beretika bukan sekadar kemahiran tapi tanggungjawab sosial dalam negara berbilangan budaya seperti Malaysia. Satu mesej boleh sampai kepada jutaan orang dalam beberapa saat. Jadi, cara kita berkomunikasi hari ini menentukan bentuk masyarakat yang kita bina esok. Sekian pembentangan saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.